lagi. Jadi itulah kita kena waspada. Jangan kita rasa, ni maaf tuan-tuan ya, ni kita dah baca kitab tafsir, wah, terjemahan. Kita baca kitab hadis, terjemahan. Ustaz, kenapa Ustaz cakap ini haram? Ini dalam kitab hadis ini kata boleh. Kenapa pula Ustaz kata ini haram? Ini dalam Quran kata boleh. Wah, hebat, macam dia ulama pula. Tapi suruh dia baca, dia pun tak tahu baca. Dia cuma main tafsir saja, terjemahan. Orang yang terjemah tu silap, dia pun silap. Jadi, tapi dia nak debat pula dengan ulama. Ini banyak berlaku di Singapura sekarang ni. Dia semua pakai kitab terjemahan saja. Tapi konon dia sudah jadi macam ulama besar dah. Tak mau pegang ulama-ulama ni semua ni. Ini mufti-mufti ni semua ni. Ini semua ni ulama dunia. Dia nak pegang Quran hadis saja. Tapi bukan tahu terjemahan pun. Bukan tahu dia punya bahasa Arab. Cuma ikut terjemahan. Ini yang masalah kita hari ini. Yang di mana dia tu bukan doktor tapi belajar doktor. Jadi pasien semua jadi mati. Pasal kau bukan doktor. Macam itulah dia seperti kita katakan nak menjadi technician. Nak memperbaiki kereta kita. Kereta kita yang rosak sikit jadi rosak banyak. Dia bukan dentist. Dia nak ubatkan orang sakit gigi. Baik-baik satu gigi yang sakit, semua gigi dah habis, hancur dah. Kenapa? Salah orang kau pergi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu hari ni pun kita kena belajar pun. Kena ada guru yang betul. Jangan kita main angkat kaut saja. Apalagi kalau yang belajar dengan Syekh Google. Syekh Google, dia buka Google saja, dia dapat jawapan. Dia tanya Google, dia dapat jawapan. Ini Syekh Google. Ini bukan manusia. Ini mesin. Ini mesin ni siapa yang isikan jawapan dia pun kita tak tahu. Tapi kita main ikut saja. Dan ini yang banyak berlaku orang-orang fahaman-fahaman ekstremis. Dia tak belajar dengan ustaz-ustaz di masjid, tapi belajar dengan ustaz di Google. Ni fahaman Islam, mesti kita dirikan Islam, mesti khalifah Islam. Ini dunia sekarang ni semua sudah rosak, tak ikut hukum Allah, tak ikut hukum Rasul. Tak boleh kita tak nak. Apa jadi? Porak peranda. Ini yang berlakunya fahaman-fahaman ekstremis di kalangan masyarakat kita. Alhamdulillah banyak kita dah dapat tepiskan dengan mana ustaz-ustaz yang berfahaman ekstremis ni sudah di stop, tetapi yang dalam Google, yang dalam website tak dapat di stop lagi sebab itu terbuka international. Jadi kita lah mak bapak, tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan anak-anak kita yang duduk lama depan di internet ni. Kau baca apa internet tu? Ada apa tu kau baca tu? Jangan kau sembarang-sembarangnya. Ini kita tengok dalam 2-3 minggu lepas, di mana dalam surat khabar dah keluar, ada budak yang dah jadi ekstrim. Dia kata ini undang-undang dunia ni semua tak pakai. Kita hanya undang-undang Islam saja. Dia sengaja, dia sanggup masuk jail pun tak apa. Sebab aku nak tegakkan Islam. Ini dah menjadi ekstrim. Ini bukan ajaran Islam. Mana dia dapat fahaman ini? Daripada Google, daripada internet. Ini bahaya tuan-tuan dan puan-puan apabila dia belajar daripada alat-alat komunikasi media massa yang ada hari ini, tetapi tidak berguru kepada guru yang benar. Allahumma ya Allah, peliharalah anak cucu kami dan diri kami semua daripada kesesatan yang sedang berlaku yang melanda umat manusia. Ya Allah, pimpinlah kami dan anak cucu kami semua, masyarakat kami kepada jalan yang benar yang kau ridha. Ya Allah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Imam Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan itu langsung dia bangkit, bangun, berdiri dan duduk di tempatnya berulang-ulang 3 kali. Lalu dia berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Dia sungguh berasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian dia pun membaca hadis tadi. Jadi sini menunjukkan kepada kita bahawa ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ulama-ulama yang bertakwa pada Allah, Allah bukakan kepada mereka ilmu-ilmu yang tak didapatkan dengan hanya secara membaca kitab ataupun dengan hanya zahir saja. Jangan sebab itulah di sini kita syukur pada Allah. Kalau kita lihat pada ulama-ulama kita, mereka ini bukan hanya sekadar alim dalam ilmu pengetahuan, tapi juga mereka ialah orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala sebagai contoh. Memang alim yang tak dapat dinafikan. Alim dalam ilmu bahasa, dalam ilmu syarah, dalam tafsir, dalam hadis. Segala-galanya dia alim, Masya Allah. Hafal hadis ratusan ribu hadis hafal. Subhanallah. Tapi dia juga bertakwa. Malam dia bagi 3 bahagian. Satu bahagian dia beribadat pada Allah Ta'ala. Satu bahagian dia membuka kitab, menelaah dan menulis kitab. Satu bahagian lagi dia tidur dan rehat. Jadi kalau malam tu kita kata berapa jam? Lepas Isyak pukul 9 sampailah katakan subuh pukul 6. Kalau musim sejuk, subuh panjang sikit lah. Berapa jam? 9 jam.
Jadi 3 jam ibadat, 3 jam dia menelaah kitab, membuka kitab, 3 jam lagi tidur. Jadi tidurnya Imam Syafi'i satu malam hanya 3 jam. Itu paling lama tuan-tuan. Lepas main subuh, datang satu kumpulan baca pula hadis. Lepas waktu duha, datang satu kumpulan pula baca pula bahasa Arab. Dan lepas tu sebelum zuhur, datang lagi satu kumpulan orang-orang datang nak belajar tafsir. Subhanallah. Masih Imam Syafi'i semua penuh dengan ibadat dan taat. Tetapi begitulah kata Imam Syafi'i, apa dia kata dengan tawaduk? Dia kata iza sahal hadis bahwa mazhabi. Kalau sudah betul hadis itu sahih, itulah pendapat, itulah mazhab aku. Maknanya apa? Aku bukan alim sealim-alimnya. Ada orang mungkin lebih alim pada aku, mungkin ada hadis yang lebih betul. Tak apa, itulah pegangan aku juga. Sebagai tawaduk, rendah diri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mana kita nak dapat ulama macam ni zaman sekarang? Yang ada sekarang ulama suka tengok bola, yang ada sekarang ulama suka tengok gusti, ada sekarang ulama suka berbual-bual kosong. Maaf bukan kata siapa-siapa, kita pun ada kelemahan. Tapi maksudnya kita bersyukur pada Allah berapa Allah Ta'ala telah bagi kita ulama-ulama yang benar-benar bertakwa. Sebab itu Allah Ta'ala bukakan pada Imam Syafi'i ilmu-ilmu yang belum pernah diwarisi oleh ulama sebelumnya. Antaranya ilmu usul fikih. Apa tu ilmu usul fikih? Ilmu bagaimana nak mengutip hukum daripada Quran dan hadis. Subhanallah. Sebelum Imam Syafi'i tak ada ilmu ini. Tapi Imam Syafi'i dengan keilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia dapat mengarang kitab ilmu usul fikih yang pertama dalam dunia Islam yang dinamakan kitab itu Ar-Risalah. Subhanallah tuan-tuan. Ini semua kerunian Allah Ta'ala. Allah bukakan dia pintu ilmu. Kenapa? Kerana takwa dia kepada Allah Ta'ala. Itulah dia. Tapi kita sedih tuan-tuan. Zaman sekarang ni ada orang, tak, ini Syafi'i. Itu pendapat dia. Konon-konon kita lagi hebat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak bacakan hadis. Ini sentuh perempuan tak batal wudu. Ini apa ni Imam Syafi'i kata batal wudu. Seolah-olah Imam Syafi'i tak pandai pula macam dia. Subhanallah. Ini semua sudah ada di zaman kita sekarang. Sebab itu kita jangan tertipu dengan keadaan hari ini. Kita nak, aku nak pegang Quran hadis. Aku ni ustaz aku, semua Quran semua hadis. Habis Imam Syafi'i tak ikut Quran, tak ikut hadis. Kau punya ustaz lagi hebat pada Imam Syafi'i. Maaf tuan-tuan ya. Jadi kadang-kadang kita tertipu dengan yang kita nampak zahir pada ulama-ulama silam kita. Lebih lagi Masya Allah kehebatannya luar biasa yang dikagumi oleh dunia. Allahu Akbar.